saya pun enjoy dengan kehidupan yang saya ada sekarang. Saya nak jumpa siapa, saya nak pergi ke mana-mana. Saya freedom tu banyak. Kita dah stuck dengan kerja-kerja ni, kerja parti, kerja kerajaan ni daripada 2004 lagi. Sampai 2008 lagi mencabar dan sampailah saya berhenti. Jadi terlampau lama. Tu mungkin I ambil break sekejap. Kalau dah break tu, saya rasa seronok macam tu, terus kekal lah. Tapi kalau saya rasa kawan-kawan pun ramai yang cakap, why not you come back? Saya kata biar dulu lah. Biar saya berehat dulu. Tahun depan mungkin kita boleh fikirkan balik. Cuma yang saya peras tu, bila saya kata saya bercuti, bukan bercuti lah, saya berehat ni, saya tak usik siapa-siapa pun. Tapi dia orang masih lagi hantam saya. Adakah ini invitation kepada saya untuk saya kembali dan whack orang lain, whack siapa-siapa yang saya nak whack lah.